Dulu kita tak kenal AI kan? Tak kenal. Sekarang cucu saya yang 3 tahun dah kenal AI. Dah kenal. No problem. Mereka ada bincangkan tentang perlunya ibu bapa faham masalah istilah teknikal macam konstruk ataupun dimensi. Jadi bagaimana cara paling mudah untuk saya ibu bapa faham istilah ini supaya dapat tolong pantau apa yang sedang ditaksir di sekolah. Betul. Konstruk tu adalah perkara pertama untuk perjalanan pentaksiran. Ya. Dan konstruk itu bukan sesuatu perkara yang terlalu teknikal sangat. Sebenarnya konstruk itu adalah nama kepada suatu perkara yang kita jarang guna. Apabila kita gunakan, bukan sahaja ibu bapa, tapi murid-murid kena faham konstruk itu. Itu yang saya sambung. Ya, konstruk itu secara mudahnya apa? Apa yang nak ditaksir? Apa yang nak dilihat? Apa yang nak diperhatikan? Apa yang nak diukur? So, kalau tak tahu apa yang nak ditaksir, pentaksiran tak berlaku. Dia dah jadi apa-apa. Dia cuma hanya tanya dan jawab. Tanya dan jawab bukannya pentaksiran. Mentaksir, dia memerhati itu mesti ada apa je. Dan apanya tu mestilah sesuai dengan tujuannya tadi. Tujuan pentaksir itu untuk apa? Apa tujuannya? Dan apa je konstruknya itu mestilah selaras atau sesuai dengan tujuannya. So, perkataan konstruk itu harus mula diberikan kepada budak as early as bila kita masuk sekolah aja dia mesti kenal konstruk lah. Mesti kenal konstruk. Because if you are not sure the construct you are assessing, you may end up with assessing nothing. Gitu. Kalau kita tak jelas dengan konstruk yang kita taksir, kita mungkin berakhir dengan tidak mentaksir apa-apa. So, anak kita yang umur 5 tahun pun mesti dah sama juga dengan proses pengajaran pembelajaran. Proses pengajaran pembelajaran, guru mesti memberitahu murid apa tujuan, apa objektif pembelajaran. Betul. Kalau tidak ada objektif, apa yang nak disampaikan oleh guru pada murid tiba tak tahu dah kemana, dia masih melayang-layang. Jadi mesti dulu kita tak kenal AI kan? Tak kenal. Sekarang cucu saya yang 3 tahun dah kenal AI. Dah kenal. No problem. InsyaAllah okey.